Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang nak pilih saya ataupun dia? Mana satu abang nak ni? Cuba bagi jawapan yang sebenar. Dua-dua mana lebih mana kurang? Cuba cerita yang sebenar. Okay, let's go. Ini adalah sebuah Toyota Corolla Sport. Yang ni adalah Toyota GR Yaris RS. So, dua-dua ni bukan yang performan. Itu persamaan antara kedua-dua. Dan yang nombor dua-dua bukan all-wheel drive. So, itu persamaan kedua. Dan juga, dua-dua automatic. So, dua-dua ni adalah automatic. Okay, untuk GR Yaris RS, dia engine 1.5 NA, 3 piston, tanpa turbo, 120 PS dan 145 Nm torque. Yang ni dia dalam kategori Sport Coupe 2 pintu, hatchback. And then yang ini pula Corolla Sport 1.2 turbo 3 piston juga. Tapi apakah yang menarik dalam kategori dia? Menghasilkan 180 PS dan juga 185 Nm torque. So torque dia besar sikit lah. Dan apa yang abang kena tahu, yang ni segmen C, hatchback, sama dengan Ford Focus ST, Ford Focus ataupun Mazda 3. Kalau untuk Honda, dia lebih kurang macam FL1 lah. Tapi harga dia yang ni hanya 110,000. Yang ni kita jual 137,000. Mana satu yang abang nak? Cuba komen dekat bawah. Untuk penjimatan minyak, dua-dua lebih kurang. Yang ni harga memang murah. Yang ni nampak premium, rare dan elegant. Tapi tak nak turbo. Okey, yang mana nak cari kereta macam ni? Hubungi saya Nabil 0177145604. Ingat Recon, ingat Nabil, pastikan grade original, mileage original dan duty dibayar penuh. Okey. Bye.